Assalamualaikum, hai semua. Anda bersama kami dalam Cuba Komen Podcast, edisi Mara bersama saya Irfan Syahmi Nasution. Hari ini kita nak melihat kepada agensi Mara yang merupakan satu institusi yang membantu untuk memperkasa ekonomi rakyat, khususnya mereka yang memerlukan bantuan dari segi kewangan untuk membangunkan ekonomi diri mereka dan juga keluarga lah. Jadi pada hari ini kita bersama-sama untuk melihat kepada kejayaan. Mungkin ada kisah-kisah yang belum kita pernah siarkan sebelum ni, kita akan rungkai bersama dan mungkin kita nak kongsikan juga mungkin soalan-soalan panas yang akan dikendalikan dan dijawab oleh tetamu di sebelah saya pada hari ini. Saya kenalkan dulu kepada anda tetamu saya pada malam ini. Saya bersama dengan Puan Lailatul Asmah binti Muhammad Tahir yang merupakan pengarah bahagian infrastruktur komersial Mara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan Laila? Alhamdulillah, baik-baik semuanya. Terima kasih kerana bersama kami. Terima dan kasih. Di sebelahnya kita bersama dengan Encik Zuraiman bin Baharom yang merupakan pengarah urusan Maxi Puras dan Berhad atau lebih mesra dikenali sebagai Encik Zack. Assalamualaikum Encik Zack, apa khabar? Waalaikumsalam dan selamat malam. Selamat malam. Selamat berpuasa kedua-duanya. Okey. Alhamdulillah. Hari ini hari yang ke-9 kita berpuasa kan? Alhamdulillah betul. Kalendernya betul. Okey. Okay, kita nak lihat kepada yang pertama, untuk melihat kepada signifikasi dulu. Okay? Hari Mara disambut pada setiap tahun pada 1 Mac yang bermula disambut pada tahun 1966 kan. Bermulanya Mara ketika itu. Jadi saya nak melihat kepada apa peri pentingnya hari sambutan Hari Mara ini, dan kalau dikongsikan ianya adalah untuk memperingati usaha Mara yang telah membantu ramai orang dekat Malaysia ni kan. Jadi mungkin Puan Laila boleh mulakan dulu signifikasi Hari Mara ni. Okey. Baik Irfan, alhamdulillah pada tahun ini kita akan meraihkan ulang tahun Mara yang ke-59 yang mana 59 ni kalau kita ukur dari segi umur penjawat awam tu kira tahun depan pencen lah sebenarnya. Jadi bila kita katakan satu umur yang cukup lama, satu kewujudan yang cukup signifikan kepada Bumiputera, pada saya sambutan Hari Mara untuk tahun ini perlu kita raikan dalam satu keadaan yang mana kita perlu mencerminkan sumbangan-sumbangan yang telah Mara laksanakan dan bagaimana sumbangan itu memberi impak kepada masyarakat Bumiputera secara keseluruhan. Jadi apa signifikannya kita meraihkan Hari Mara ini? Sebenarnya pertama kita nak meraihkanlah mereka-mereka yang berada di dalam komuniti Mara itu, baik dari segi pelajarnya, baik dari segi usahawannya, baik dari segi masyarakatnya, ataupun siapa saja yang orang kata terlibat secara langsung ataupun tidak langsung melalui penubuhan Mara. Dan daripada sini juga sebenarnya kenapa peri pentingnya kita meraihkan Hari Mara itu. Pertamanya kita nak meraihkan kejayaan-kejayaan mereka ini juga. Jadi bila mereka ini diraihkan ataupun kita nak menonjolkan kejayaan telah dicapai oleh usahawan-usahawan kita, oleh pelajar-pelajar kita melalui fasiliti yang Mara sediakan, pada saya itu adalah satu success story yang perlu kita sebarluaskan kepada masyarakat. Dan itulah signifikannya Hari Mara ini kita sambut dengan satu perasaan bangga dan perasaan itu perlu kita raikan secara kolektif bersama dengan seluruh masyarakat Bumiputera kita. 59 tahun Mara menapak di Malaysia kan. Dah banyak success story yang kita dapat gambarkan dan kongsi kepada penonton. Di sebelah Puan itu merupakan salah seorang bukti di mana Mara telah berjaya melahirkan seorang individu yang telah berjaya bidang perniagaannya. Kita bersama dengan Encik Zack, mungkin boleh kongsikan when it comes to Mara ni kan, apa yang terlintas di fikiran Puan Zack sendiri? Actually dia ada kena dengan lagu ITM di hatiku. Okey. Nyanyilah sikit, takkan tak belanja Dia bagai obor ilmu memayungi putra-putrinya. Jeng jeng jeng. Jadi dia seperti ni, Mara ni sebagai obor lah. Obor ilmu yang memayungi putra-putrinya. Actually dia is a progress. Masa kita masuk tu kita belajar bersungguh-sungguh dan ramai mengharapkan dapat sekolah from Mara. Saya tu ada satu mandat pada Mara lah. Dan dekat sana kita teringin sangat dapat scholarship. Jadi lepas the next level tu kita menjadi usahawan lah. Jadi itu yang kita nampak, ada satu obor yang memayungi putra-putrinya. So the first stage tu sebenarnya education. Walaupun sahabat saya setengah tak masuk ITN. Tapi tak apalah, pasal apa, dia ada Mara, dia ada MRSM. Jadi ramai yang teringin nak masuk MRSM tak ada. Tapi Alhamdulillah anak-anak saya 2 orang di MRSM.
Jadi itulah saya memandangi MARA ni adalah satu obo ilmu yang memayungi. Dia actually umbrella lah. Jadi permulaan bagi saya di umbrella, tempat yang kita boleh berteduh. Permulaan Tuan dengan Mara bermula dari mana? Saya dengan Mara ni actually kita bermula daripada tahun 2021. Kita dah lama dengan Mara tengok berjauh kan. Follow rapat je. Saya rasa dalam topik nanti kita akan cerita. Boleh. Pasal macam mana nak dengan Mara ni, macam nak dengan Mara ni. Kan, kita tengok berjauh je. Pasal kita dengan usahawan ni, kita tak boleh tunggu. Kan, jadi Alhamdulillah kalau rezeki tak ke mana. Bila Mara datang mendamping kita, Alhamdulillah lah. Ya, okey. Sebenarnya kita nak ceritakan banyak lagi kisah-kisah menarik daripada Tuan sendiri dan juga Puan berkaitan dengan apa kejayaan yang mungkin kita boleh gambarkan kepada penonton yang sedang menyaksikan podcast kami. Tapi kan kita bila bercakap tentang Mara ni sebab dah lama bertapak di Malaysia, pastinya ada juga bunyi-bunyi yang tidak sedap kedengaran telinga kita kan. Saya pernah dengar ada orang bercakap bahawa ada yang menganggap Mara sudah tak relevan. Ya, mungkin atas sebab mereka mempunyai bantal kewangan yang lain kan. Tapi bagi saya Mara sentiasa dalam keadaan untuk membantu usahawan Bumiputera kan. Jadi mungkin Puan ada komen tentang betul ke Mara ni dah tak relevan sekarang? 59 tahun kewujudannya masih dikatakan tidak relevan. Tak baik kan? Jadi pada saya kalaulah kita bagi satu situasi kita kata ada 10 orang dekat depan kita ni Fan saya baling batu, mesti ada kena-mengena dengan Mara orang tu. Sekurang-kurangnya kalau dia tak dapat pun kita punya bantuan dari segi keusahawanan kita ataupun tak masuklah mana-mana institusi pendidikan kita, sekurang-kurang dia naik bas Mara je. Mara liner ke ataupun mana-mana lah bas Mara yang kita sediakan di luar bandar. Itu sudah memadai untuk kita kaitkan, relevankan kewujudan Mara itu di mata masyarakat. Sentiasa ada kaitan. Ya, jadi saya rasa statement Mara tak relevan tu mungkinlah macam Irfan cakap lah kepada mereka yang tidak pernah menerima apa-apa kemudahan daripada Mara ataupun tak ada keperluan untuk tujuan itu. Tapi untuk kita kata relevan tak relevan, saya bagi satu lagi senario bila kita cakap kuota untuk kemasukan MRSM. Kita ada dalam 7,000 8,000 kan? Betul. Tapi permohonannya 70,000 80,000. Relevan ke tidak? Jadi kita cuba jawab sendiri soalan. Cuba jawab sendiri relevan ke tidak. Sama juga dengan kita punya bantuan-bantuan keusahawanan. Bila kita buka kepada satu-satu program, kita menerima banyak permohonan untuk menyertai program-program yang kita laksanakan. Setiap saban tahun, peruntukan-peruntukan yang disalurkan kepada kita memang tak mencukupi untuk kita menyediakan bantuan kepada semua usahawan-usahawan di Malaysia ni. Relevan ke tidak? Jadi itulah pada saya kita masih relevan dan untuk memastikan Mara relevan, kita sentiasa berevolusi dengan pelbagai program. Kita sentiasa memikirkan apa lagi transformasi yang kita kena laksanakan supaya kita sentiasa dilihat dekat dengan masyarakat, dan apa yang lebih penting, sumbangan Mara itu walaupun kecil dia akan memberi kesan ataupun impak yang besar kepada masyarakat. Itu lagi penting untuk kita menunjukkan relevan ataupun tidak agensi keramat ini yang memperjuangkan agenda pemerkasaan Bumiputera. Pemerkasaan Bumiputera yang menapak di Malaysia sejak tahun 1996 dah lama. 59 tahun. Okey, jadi tadi Puan ada sebut tentang relevansi Mara kan. Mungkin boleh kaitkan juga dengan sekarang ini era digital dan juga globalisasi di Malaysia ni, bagaimana keadaannya? Apa yang Mara tengah buat sekarang? Jadi kita nak bercakap tentang program-program berkaitan dengan keusahawanan ni Kita pada saya COVID itu bukanlah satu bala bencana semata-mata, tapi kita pun mendapat juga satu pengajaran lah. Jadi kita bercerita tentang digitalisasi, kita bercerita tentang aplikasi teknologi, kita bercerita tentang pemasaran online, kita bercerita tentang platform-platform pemasaran yang boleh memberi jualan ataupun impak yang lebih mantap kepada usahawan-usahawan kita. Jadi untuk itu Mara kita telah bergerak bukan saja kita memberikan galakan atau pelatihan kepada usahawan. In fact Mara sendiri juga telah membuat satu perubahan kepada proses ataupun kita kata aliran kerja kita ataupun kita kata gerak kerja kita untuk memastikan digitalisasi itu di aplikasi di dalam Mara itu sendiri sebelum kita menggalakkan usahawan-usahawan kita
untuk membuat proses digitalisasi ataupun apa juga aplikasi teknologi dalam perniagaan mereka. Pertamanya sebagai contoh, sebelum COVID kita buat semua secara manual. Bila datangnya COVID, kita memikirkan bagaimana cara kita nak access kepada customer, sedangkan kita ada perintah kawalan pergerakan dan sebagainya. Dan bagaimana usahawan kita boleh menerima perkhidmatan kita walaupun tidak datang kepada premis-premis yang Mara ada. Jadi di situ kita mula membuat satu proses permohonan secara online, mohon khusus secara online, nak mohon permohonan untuk premis pun secara online, untuk mohon pinjaman-pinjaman pembiayaan kita pun secara online. Kita bergerak ke arah itu dulu. Dan apabila kita sendiri telah memahami proses itu penting, perlu diaplikasikan dalam gerak kerja kita, walaupun kita sebagai agensi, kita translatekan kepada kepulauan usahawan. Daripada situ kita menggarap kursus-kursus ataupun program-program yang bersesuaian yang kita boleh berikan kepada usahawan ataupun kita offer kepada usahawan supaya mereka ni membuka mata, membuka minda. Yes, this is the time untuk mereka bergerak kepada proses pendigitalan, proses aplikasi teknologi dan sebagainya. Betul. Jadi tu. begitulah kita nak menghayati satu-satu perniagaan itu dengan kita tidak melaksanakan perniagaan, tetapi kita perlu menghayati apakah the best practice ataupun perubahan, good governance yang kita boleh laksanakan terlebih dahulu sebelum kita menggalakkan usahawan-usahawan kita. Orang kata apa, pengalaman itu dapat membantu kita lah untuk kita berkongsi dengan para usahawan. Betul. Penting juga sebenarnya sebab kalau kita, contohlah kita dalam rumah yang sama tapi kita pun tak bergerak ke arah kemajuan, betul, kita nak bantu orang pun tak boleh kan. Jadi sebab itu Mara dalam langkah ke depan sekarang ni dalam usaha untuk memperkasakan pekerja-pekerja mereka terlebih dahulu sebelum kita membantu orang lain memerlukan pula kan. Tepat sekali Irfan. Terima kasih Puan. Kita nak balik kepada Cik Z kita kan. Nampaknya tak sabar nak jawab soalan saya ni. Soalan saya mungkin kedengaran agak panas. Ini berkaitan dengan bantuan Mara. Betul ke? Itu pengalaman tuan sendiri kan? Tak apa, jangan risau kan. Ini tak ada sensor, boleh cakap je. Betul ke susah nak dapat bantuan Mara ni tuan? Ke tak pun sebenarnya? Ini mitos semata-mata. Dia macam ni lah. Saya dah menaiki 15 tahun. Saya tak pernah dapat grant. Dengan Mara saya dapat grant RM10,000. 15 tahun RM10,000. Tak apa, Alhamdulillah. Walaupun grant kat luar sana banyak sangat grant. Jadi very subjektif. Pasal ada sahabat-sahabat yang memang dia kejar grant. Macam saya pula, kita percaya pada rezeki. Tak semesti dengan grant kita berjaya. Kalau ada grant tu sebagai bonus. Jadi susah tak susah tu sebenarnya atas pada usahawan je. Pasal apa? Kita usahawan kita tak boleh tunggu tau. Contoh, bila you dah sewa building, you tunggu grant-grant ni semua, dia akan lambat. Pasal you dah commit. Setiap masa tu adalah emas. That's why orang kata benda ni susah ke, birokrasi ke, tak. Bagi saya, satu, percaya pada rezeki. Kedua, niat you macam mana. So Alhamdulillah dengan 15 tahun, tanpa ada grant, loan semata-mata dengan bermodalkan mula-mula RM165,000, saya dah sampai ke sini. Jadi pasal apa, kita kena faham, setiap grant tu sebenarnya loan pun sebenarnya Alhamdulillah lah. Pasal loan daripada pihak Mara ni sebenarnya antara loan yang saya rasa interest rate dia, profit dia begitu bagus. Jadi untuk mendapat loan tu pun bukan mudah. Siapa yang dapat grant tu Alhamdulillah. Cuma you kena ingat, saya pernah jumpa satu, dia dah arwah dah, Tan Sri tu. Saya cakap, Tan Sri, saya tak pernah dapat loan. Dia kata, bagus lah. Kenapa bagus pula ni? Dia sound bagus lah. Dia kata, sahabat-sahabat aku yang dapat grant dah lama dah tak ada dah. Jadi, dia bagi tahu dia sebenarnya, kita takut. Bila dengan grant tu, kita tak bersungguh tau. Selesa sangat mungkin comfort zone. Dia pasal nak berniaga ni sebenarnya you kena ada passion, you kena berani lah. Modal tu tak semestinya you kena ada banyak. Contoh kadang-kadang saya bermula dengan soal account, saya seorang auditor. Lepas tu saya jadi salesman. Jadi pernah orang datang jumpa kita nak bagi RM1 untuk set up kedai. Saya tak boleh. It's a process. You kena belajar. You kena ilmu, you kena knowledge. Pasal bila you ada duit yang banyak, you tak terasa sakit dia. So dengan loan ni sebenarnya satu, untuk startup memang you kena ada loan. Kalau you tak ada, tak semestinya tak boleh kan? Pasal ada cara-cara lain. Cuma loan ni adalah untuk expansion. Bila you ada grant, sepatutnya menjadi satu suntikan. Jadi orang kata, kalau katakan untuk ni ada birokrasi semua, definitely mestilah kena ada satu proses, kena ada satu standard. Jadi bagi saya tak semestinya
Kalau katakan nak geran ke nak apa semua dia kasih tak. Very subjektif benda tu semua. Tapi ikut pengalaman tuan sendiri, pernah tak ada kawan-kawan yang mungkin mempunyai kesukaran mendapatkan bantuan dari MARA? Okey, kita sebenarnya kita punya networking experience putra ni tak ramai. Dia 5 ke 10% je. Ramai yang buka, ramai yang tewas. Jadi kadang-kadang pasal geng-geng otomotif ni pun, especially saya otomotif kita pada layman. Jadi saya dengan MARA ni walaupun 2021 baru, tapi kita dah berjinak dengan MARA ni dah lama dah. Saya pernah bantu KKTM, Kolej Kemahiran Tinggi MARA, Kuantan, top 10 mendapat innovation. Memang kreatif. Jadi kebanyakannya geng-geng workshop yang baru startup ni dia bermula dengan layman. Maknanya kadang-kadang education dah 6 je. So skill memang dia bagus, cuma on paper tu dia kelemahan sikit. Management dia betul. Jadi berniaga ni macam itulah. Jadi kadang-kadang bagi dia satu kekangan untuk submission apa semua. Cuma macam Puan cakap tadi, sebenarnya dari masa ke masa dia simplify, dia memudahkan. Dia work tu dia lebih mudahkan. Work simplification dia semua memudahkan. MARA akan sekali nak bantu kan? Yes, betul. Jadi dia dah ada, kita under pump lagi best. Mana dia orang akan bagi talk, dia akan bantu, dia akan bimbing kita. Pasal dia tahu, the issue is ramai usahawan berminat, tetapi diorang tak ada management skill, tak ada. Sekarang ni pula kadang online lagi. You submit online, dia dah boleh tengok dah macam mana dah. That's why kadang-kadang satu lagi kita dimomong-momongkan, nanti kalau katakan ada bank account semua, macam mana ikan tax semua. Kita sebagai yang dah lama ni, kita sharing. Risau pun very straightforward. Jadi memang betul, tak nafikan, especially on automotive side, memang ada sikit dia pandangan negatif lah, macam boleh ke, okey ke. Persepsi betul. Jadi itu cabaran-cabaran dia lah. Bagi saya sebenarnya kita kena jumpa. Pasal apa? MARA ni di setiap daerah dia ada ibu pejabat. Orang pun tak sama. Jadi masa dengar talk ni macam ni, kenapa macam ni? Jadi sebagai usahawan, you sendiri kena berusaha. Ada setengah pula memang macam relin. Ada setengah memang cabaran dia, you kena jumpa, you kena sembang. Pasal you are dealing with people, orang kan. Itu usahawan sama dengan customer. Saya kata sama dengan customer pun. Kenapa ada orang tu senang je? Kau tengok yang senang je. Bagi saya tak ada masalah, dan back to rezeki, insyaAllah. Persis peribahasa lah kan, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Pasti ada jalannya kalau kita berusaha kan tuan. Tengok tuan kita dah lama dengan MARA, tak ada masalah pun. Yang penting kita kena cari cara yang terbaik untuk berurusan dengan pihak MARA. Pihak MARA akan datang membantu anda. Okey, kita nak bercakap mengenai Hari MARA sikit kan. Sekarang ni dah berusia 59 tahun. Okey, kalau kita tengok untuk masa ke depan, 10 tahun akan datang, how do you see MARA? Bagaimana MARA akan berkembang maju pada 10 tahun akan datang, dan untuk bantu kita punya Bumi Putra yang ingin menjalankan perniagaan dan juga keusahawanan ni, bagaimana? Okey, pada saya untuk menjawab soalan itu, kita di MARA ni kita ada satu kelebihannya, di mana boleh saya katakan MARA ni adalah satu-satunya agensi yang menawarkan ekosistem keusahawanan yang lengkap. Kenapa saya kata ekosistem keusahawanan yang lengkap tu hanya ditawarkan oleh MARA? Jadi kami dekat MARA ni kita percaya untuk kita menawarkan satu ekosistem keusahawanan yang lengkap itu, sekurang-kurangnya kita perlu mempunyai 3 elemen. Pertama, pembangunan orangnya, iaitu usahawan itu sendiri. Jadi MARA kita memang menyediakan latihan-latihan keusahawanan, kita mengadakan seminar, kita memberikan khidmat perundingan kepada usahawan-usahawan, dan ini adalah tujuan untuk kita melatih orangnya. Sebab orang yang nak menggerakkan perniagaan itu adalah usahawan itu sendiri. Jadi dalam aspek ini, MARA perlu memikirkan apakah program-program yang bersesuaian dalam bentuk latihan, dalam bentuk program berpackage yang boleh kita develop orangnya itu untuk menerajui perniagaan mereka. Dan di sinilah peranan bahagian pembangunan usahawan yang ada untuk menyediakan latihan-latihan. Kemudian kita juga perlu hadir untuk membangunkan perniagaannya. Jadi tadi kita dah bangunkan orangnya. Now kita kena bangunkan dia punya bisnes juga. Jadi ekosistem ini sebenarnya perlu kita lihat dari dalam aspek yang lebih besar. Bagaimana bisnes mereka ini perlu kita bangunkan. Pertamanya kita melihat kepada bisnes yang dia ada. Usahawan ni kadang-kadang datang dekat MARA, dia dah ada dah. Dia dah ada dah bisnes dia. Contohnya
bisnes bengkel kereta lah. Dia datang kat Mara, dia nak mohon untuk datang kita punya kursus ataupun dia nak mohon untuk dapatkan kita punya pembiayaan dan sebagainya. Itu bisnes yang perlu kita lihat dari segi aspek pembangunan bisnes yang telah ada ataupun diwujudkan oleh usahawan itu sendiri. Tetapi apa yang lebih penting di Mara ini adalah bagaimana kita membangunkan perniagaannya melalui program yang kita sediakan sendiri, program khas yang kita sediakan. Contohnya apa yang diceburi oleh Cik Zack kita lah. Cik Zack ni memasuki satu program yang kita katakan program khas, program usaha-sama di antara Mara dan Petronas yang kita kenali sebagai program pembangunan usahawan Mara Petronas dalam bidang otomotif. Jadi ini adalah program yang Mara cipta untuk kita bangunkan dari segi bisnesnya, yang kita sediakan satu program berpakej, kita sediakan latihannya, kita sediakan pakej pembiayaannya, kita sediakan support facility dari segi industri advisory, kita bagikan juga dari segi support system ataupun kita bagikan juga dari segi pemantauan berkala dan sebagainya. Jadi itu tujuan kita bangunkan bisnes, dan itu adalah satu elemen yang penting dalam kita nak memastikan kelestarian pembangunan usahawan itu. Dan elemen yang ketiga adalah support facility yang kita sediakan dalam bentuk pembiayaan lah. Dana ni sangat penting untuk support kepada kelestarian perniagaan. Jadi dari segi pembiayaannya, kemudian kami juga menyediakan premis perniagaan. Dan juga kita ada advisory level lah di peringkat pejabat-pejabat Mara daerah seluruh negara. Kita ada lebih daripada 124 pejabat Mara daerah. Jadi tiga elemen yang ini saya katakan, ini merupakan satu perkara yang memberi satu kelebihan kepada Mara, yang kita akan lihat di sinilah Mara akan mempunyai satu keistimewaan sebagai peneraju untuk masa 10 tahun tadi Ifan tanya 10 tahun yang akan datang, pasti Mara akan menjadi peneraju pembangunan usahawan di negara ini dalam aspek ataupun melalui tiga ekosistem, tiga elemen di dalam ekosistem keusahawanan yang kita ada. Dari sinilah kelebihan Mara, dan saya percaya kita juga menyediakan pelbagai juga program-program yang mungkin nanti saya boleh kupas selepas ini untuk kita lihat bagaimana pendekatan-pendekatan terkini yang akan Mara bawa supaya kita akan sentiasa relevan dan akan sentiasa memberi sumbangan kepada masyarakat Bumi Putra. Saya suka jawapan tu bila Puan berkongsi kepada kita tadi, ada beberapa langkah Mara tengah buat sekarang ni. Pertama, kita bangunkan individu. Yang kedua, kita bangunkan perniagaan tersebut. Yang ketiga, kita bantu dari segi mungkin sokongan fasiliti dan juga kewangan dan dana sebagainya. Okey, jadi itulah dia konsep untuk segmen kita yang pertama. Jangan risau, kita ada banyak lagi masa untuk kita kupas ke isu-isu menarik. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami selepas ini dalam Cuba Komen Podcast. Welcome back to Cuba Komen Podcast bersama Irfan dan juga Cik Zack serta Puan Laila di sebelah saya ni. Okey, kita nak bercakap tentang Mara lagi. Mara dan Mara. Kita nak melihat kepada success story lah kan. Bila cakap tentang success story ni, saya kira dah beratus-ratus ribu usahawan yang telah dibantu oleh Mara sejak penubuhannya dah lama kan. 59 tahun bukan usia yang orang kata muda, sangat-sangat matang usianya. Jadi kalau kita nak kongsikan, mungkin Puan boleh ceritakan kepada kami untuk tahun 2024, tahun lepas, ada kisah-kisah yang Puan ingat kan? Mungkin ada kisah yang memang membantu mereka yang bermula dari awal, dari akar umbi, dari mereka ni usahawan yang betul-betul berniaga kecil sampai mereka berjaya. Kan ada kisahnya Puan? Kalau kita nak bercakap tentang kisah-kisah usahawan ni, pada saya kejayaan usahawan
terlalu banyak lah yang boleh kita kongsikan. Tapi bagaimana Mara meraihkan kejayaan-kejayaan usahawan yang berusaha keras untuk memastikan perniagaan mereka itu daripada asalnya itu kecil, tapi bila dengan bantuan yang Mara bagi, sokongan yang Mara bagi, mereka boleh mencapai satu tahap yang kita kata boleh diberi anugerah lah, Irfan. Jadi untuk tujuan itu sebenarnya Mara menyediakan ataupun Mara meraihkan usahawan melalui anugerah usahawan Mara, Aura, ataupun kita kenali sebagai Aura, yang kita jadikan sebagai acara dui tahunan, mana at least 2 tahun sekali kita akan mengadakan satu majlis anugerah untuk kita memilih usahawan-usahawan yang memberi satu ataupun menonjolkan satu prestasi yang cemerlang, dan dalam masa yang sama mereka ini turut memberi sumbangan kepada masyarakat. Jadi pengukuran penerima-penerima anugerah usahawan ni bukan saja mereka tu berjaya semata-mata, tetapi bagaimana kejayaan itu turut memberi impak kepada masyarakat dari segi aspek menyediakan peluang pekerjaan ataupun memberi bantuan kepada golongan yang kurang berkemampuan, contohnya CSR kepada ibu tunggal ataupun OKU dan sebagainya. Jadi aspek penilaian kita tu secara menyeluruh. Jadi antara penerima anugerah yang boleh saya kongsikan pada tahun lepas adalah perusahaan PMH, yes, perusahaan Mazlan Hashimah dalam bidang otomotif. Dalam bidang otomotif. Dan mereka ini berada di dalam ekosistem Mara memang dalam tempoh yang sangat panjang. Jadi bermula daripada perniagaan yang diusahakan oleh ibu dan ayah. Kemudian anaknya memasuki institusi pendidikan Mara di IKM dalam bidang otomotif. Kemudian anak itu mengambil alih bisnes ibu dan ayah dan telah membawa satu lagi ataupun perniagaan itu kepada satu level yang berbeza, mendapat AP untuk menjual kereta-kereta berjenama dan sebagainya. Pada saya itu satu kejayaan yang menggambarkan sumbangan ataupun bantuan Mara yang kita berikan kepada syarikat ini memberi kesan secara langsung kepada perniagaan mereka. Tapi kita tak boleh ukur semata-mata daripada bantuan yang Mara bagi tanpa adanya komitmen yang tinggi, tanpa adanya disiplin daripada usahawan, dan yang paling penting attitude keusahawanan yang betul lah untuk menjadi seorang usahawan yang genuine. Dan ini adalah satu contoh success story yang pada saya kita boleh jadikan sebagai satu orang kata apa, success story yang menunjukkan usahawan kita ni sebenarnya mereka ini boleh bergerak dengan perancangan yang rapi. Ini kira dah jadi usahawan warisan lah. Legasi. Dia dah legasi dah diturunkan kepada anak dan sebagainya. Kita percaya bila diuruskan oleh anak muda yang bersemangat, yang didedahkan dengan ilmu-ilmu perniagaan yang lebih meluas dan juga teknologi-teknologi yang boleh diadaptasi dalam perniagaan, saya percaya perniagaan-perniagaan ini akan bergerak lebih laju dan lebih advance untuk mendapatkan satu level yang lebih baik untuk perniagaan mereka. Nak kekalkan legasi tu bagi Irfan bukan mudah kan. Betul. Sebab pastinya bermula dengan ibu dan ayah pada permulaannya, lepas tu diturunkan kepada anak-anak sambung sampai sekarang dah boleh jual kereta dan sebagainya. Kalau boleh Puan selami, kita nak cerita sikit mendalamkan apa di antara mungkin contoh-contoh bentuk pengorbanan yang mereka buat sehingga mereka berjaya ke hari ini. Kalau boleh Puan ingatlah, kalau boleh kongsi kepada kami. Saya rasa perniagaan ini biasalah jatuh bangun usahawan di dalam perniagaan itu adalah lumrah Jadi mereka yang melalui proses, kita kena trust proses lah kan. Melalui satu proses jatuh bangun itu akan memberi satu pengalaman kepada pengusaha-pengusaha ataupun usahawan itu sendiri. Dan saya percaya pengalaman ibu ayah yang mengendalikan perniagaan daripada awal dengan suasana perniagaan ataupun suasana ekonomi 10-20 tahun yang dulu sangat berbeza. Cabarannya sangat berbeza. Tapi melalui satu perancangan yang rapi, mereka dapat mengatasi apa juga permasalahan yang dihadapi. Dan of course dalam industri otomotif ini yang dulu kita katakan sebagai satu industri yang bukan dimonopoli oleh
Bumiputra. Now kita boleh katakan pengusaha-pengusaha di dalam bidang otomotif ini, terutama dalam servis dan sebagainya, ramai usahawan-usahawan kita yang terlibat. Dan kita juga, contohnya di MARA, kita punya institusi pendidikan juga telah menyediakan pelbagai program-program di dalam bidang otomotif untuk melahirkan modalisan yang berkemahiran tinggi. Dan mereka ini akan memilih sama ada untuk menjadi usahawan ataupun memilih untuk menjadi pekerja mahir berkhidmat dalam industri. Jadi untuk kita katakan menjawab soalan Irfan tadi tentang orang kata apa, pengalaman-pengalaman mereka itu, pada saya tempoh lebih daripada 30 tahun syarikat itu beroperasi, sudah pasti pengalaman-pengalaman pahit jatuh bangun itu telah dilalui. Dan orang kata apa, perlu ada resilient lah jiwa yang kental untuk bangun setiap kali jatuh bangun dan sebagainya. Dan of course kita sebagai agensi, kita sentiasa membantu usahawan-usahawan yang datang, dan kita akan sentiasa memberikan sokongan untuk memastikan kelestarian perniagaan itu dapat diteruskan. Jatuh bangun itu pasti juga dirasai oleh orang di sebelah puan juga kan. Dalam bidang otomotif ni dah berbelas tahun tuan 15 tahun. Alhamdulillah 15 tahun. Mungkin boleh gambar kepada kami bagaimana pengalaman tuan sendiri kan, perjalanan tuan dari dulu hingga sekarang ini. Kalau boleh kongsikan juga jatuh bangunnya, macam mana tuan boleh bangun balik, bantuan MARA diberikan. Kita boleh kongsikan. Jangan sempat dulu tuan kita cerita slow, tak ada masalah. Saya bermula dengan 5 orang staff 5 orang staff, sekarang kita ada 155 orang. Ya Allah, banyaknya, alhamdulillah. Jadi bayangkan masa COVID tu macam mana kita bertahan. Kita tak retrench, kita bertahan. Tapi itu menjadi satu kenangan manis saya lah. Jadi bila kita dengan MARA ni dah lama, daripada 2011 kita dah follow. Cuma masih lagi tak ada jodoh dengan MARA. Tapi support dengan Giat MARA, dengan KKTM, kita dapat. Jadi bila kita masuk program Special Project PAM ni kan, kita dah run business dah. Kita pun dah alhamdulillah, kita dah sampai achievement, kita dah okey semua. Kita masa tu dah ada lebih kurang dalam 9 cawangan. Jadi bila kita masuk PAM ni, it's the next level tau. Jadi tekanan dia expectation. Jadi pula saya punya tagline, berilmu untuk biasa. Jadi memang kita daripada awal kita dah banyak sharing. Kita jumpa usahawan-usahawan. Dan kebetulan pula kerajaan memberi kepercayaan penuh saya sebagai seorang industrial coach dengan Institut Keusahawanan Negara. Jadi expectation, bila kita pegang satu brand Petronas dan MARA, dua-dua ni bagi saya kat Malaysia ni, dua-dua ni giant, king, paling tinggi ni. Jadi sebagai seorang usahawan ni rasa satu tanggungjawab, kita kena sukses. Pasal ramai yang bertanya, coach okey ke jadi dengan PAM ni? Auto expert ni okey ke? Saya antara orang yang masih lagi survive dengan Petronas daripada Loop B, Loop Expert dan Auto Expert. Jadi saya kata, alah yang ni asyik berubah-ubah je kan. Tapi alhamdulillah, projek PAM ni dia memberi satu impact yang besar. Jadi tak silap saya 15 yang kita pernah coaching, kita berkongsi idea, join projek ni. Dan mereka sukses sangat-sangat, especially tengok belah Pantai Timur lah. So balik pada PMH, Izwan, salah satu success story pasal business is about networking. Jadi kita orang ni berdua kita rapat lah, kadang kita ada persatuan, kita bincang-bincang. Kita cuba tengok mana orang yang dah berjaya. Sebenarnya bangsa lain lah. Tak salah pun kawan dengan orang dan kita tiru cara orang. Kita jumpa prinsipal. Jadi dengan suntikan bantuan MARA, segi training tu sangat-sangat bermanfaat. Kadang-kadang bila kita kusut, kita tak nampak jalan, bila kita join training, insyaAllah ada jalan-jalan tu. Jadi dengan bantuan MARA, lepas tu dengan networking, dengan contoh kedai-kedai yang sukses, kita tengok dan kita tiru. Jadi dengan projek special PAM ni, dia sebenarnya satu service center. Actually dia bawah pada service center OEM, bawah sikit. Jadi dengan sistemnya, dengan teknologinya, dengan SOP-nya yang cukup mantap. Jadi kalau nak cerita pengalaman jatuh naik, pernah dengan pecah amanahnya, kebocorannya, kedai saya terbakar. Saya nak tanya sikit, hidup ini bukannya indah-indah saja kan tuan kan? Saya nak tahu sikit lah, kalau boleh tuan kongsikan, titik terendah tuan dalam perniagaan dan bagaimana tuan bangun semula. Actually satu titik lah bila saya hilang mak saya lah, arwah mak saya. Sebelum ni apa-apa saya apa pun saya akan jumpa mak saya. Daripada mula saya belajar
sampai saya berniaga kan. Bila kita kusut niaga, tahu tuan, bila tak ada customer kita risau je. Gaji nak bayar, apa semua nak bayar kan. Bila member semua. Jadi kusut je mesti jumpa arwah mak. Kita ulur duit kat sikit, dia akan cium duit. Saya ingat dia cium duit saya tu, dia cium dan dia kata, jangan risau, mak doakan. Okey, dan walaupun kita pergi interview ke, kita masuk apa-apa projek tak dapat pun, tapi kita rasa lega kan. So masa 2019 saya hilang dia. Kita terasa saya terpaksa kerja 3 kali ganda. Itu bila saya buat sedikit perkongsian, saya akan pesan jaga parent, jaga mak bapak, bahagiakan orang. Kadang-kadang kita terlupa pasal kita berniaga. Kita sibuk sangat kerja. Sibuk sangat. Sekali kadang-kadang tak jaga anak. Kadang-kadang that's why kadang nanti saya nak minta dengan puan ni, boleh tak buat special program Green Lane sikit untuk anak-anak usahawan. Ada tiket untuk ke Mara. Itu penting pasal apa? Education. Dan kalau ada Mara untuk usahawan lagi terbaik. Lagi okey. Jadi tuan, titik rendah situ saya banyak ujian lah, banyak saya ujian dengan pecah amanahnya. Lepas tu dengan pecah amanah 500,000 500,000 tuan. Tapi alhamdulillah lah, pasal bila kita berniaga, kita ada reserve, kita ada planning, kita ada margin yang penting bagus. Ada perancangan. Itu sangat-sangat penting tuan. Bukanlah kita apa. Jadi sahabat-sahabat bila saya berniaga, saya banyak dengan bangsa lain tu. Dia kata the first 3 year tu bina foundation. Maknanya orang pukul macam mana pun tak jatuh. Sesuai margin kena ada. Berniaga ni kena ada untung. Jadi dalam social media dengan suasana sekarang, price very sensitive. You fight harga, jangan fight harga, you fight service. Itu paling penting. Jadi lepas tu 2023, 2025 kedai saya terbakar pula. Saya punya warehouse. Terbakar semua tu. Terbakar semua tu, terbakar sikit tak apa. Terbakar semua. Hilanglah semua, total loss barang-barang dalam tu semua. Habis tu pilih tuan. Saya punya transport semua dalam tu. Staff sayang kita. Dia simpan semua kenderaan dalam tu. Tapi alhamdulillah lah, baru kita tahu rupanya ramai yang sayang kita. Orang call bagi semangat. Tapi bila saya bukan tak nak jumpa orang, dia rasa sebab. Jadi dia ada challenge. Saya kata kita berniaga ni kena ada insurans, kita kena ada. Dan dia kata macam mana kau boleh survive? Alhamdulillah lah, pasal apa? Benda tu semua kena bayar. Kan? Cuma ada cash flow. Dan kita jumpa dengan pihak Mara, kita bincang macam mana payment, macam mana semua. Alhamdulillah. So, alhamdulillah bila kita fokus, walaupun kita hilang satu saya punya anchor, sales bulan kat 300,000 tu, kedai yang terbakar tu, last year sales grow by 2 million. 2 juta naik. Nampak tak? Jadi bukan mana kita perancangan. Kita duduk tim yang ada, dan the best part, dalam masa 2 hari saya set up satu lagi workshop. Maknanya supply lain trust. So berniaga is about relationship, berniaga is about trust. Jadi dia tahu kita, dia support kita. Hantar mesin, hantar semua siap. Semua kedai tu kecil lah. Tapi tak betul 2 juta pulangan ni. Alhamdulillah kan. Jadi tu saya kata tolonglah bila dapat loan Mara ni buat elok. Pasal apa, dengan Petronas ni, actually Petronas is national punya brand. Kita kena utamakan brand ni. Dan kita ada banyak brand lain, cuma tak ada masalah pun. Pasal it's a very proper system. Mara pun datang support, buat roadshow, jumpa. Saya dah sini dah 23 tahun. Semasuk saya dengan syarikat Taya. Saya dah berniaga sini 15 tahun. Saya tak nampak lagi ada program yang ni. Kita ke Sabah pun ke Sabah, ke Sarawak. Dekat sana gelombang tu nampak. Tapi mana bila kita sana, kita cerita benda yang betul. Apa niat you nak ambil benda ni? Kalau semata-mata you nak ambil loan, jangan. Tapi kalau untuk expansion, untuk rebranding yang bagus, go for it. Pasal trust tu dah ada. Jadi tuan kalau nak cerita pasal pengalaman jatuh dan banyak. Cuma yang tu saya kata sebenarnya siapa yang ada parents, yang ada mak, jaga parents. Okey, cantik. Tadi tuan ada menyentuh juga pasal networking, pasal trust semua kan. Tapi puan netizen ni biasalah. Ada yang beranggapan bahawa networking tu bertafsirkan sebagai dengan izin kabel ataupun pilih bulu. Ada yang cakap dengan di media sosial juga Mara ni memang hanya bagi kepada orang tertentu sahaja. Di atas sebab dah kenal lama, mungkin dah ada network dengan sebelum ni. Jadi apa pendapat puan tentang kabel? Macam mana saya nak jawab yang tu ya? Panas ni. Pada saya, tu dia panas saya. Pada saya, isu kabel ni mana-mana pun ada. Kalau orang kata Kak Mara ada, dekat tempat lain pun mungkin lagi banyak. Tapi bagaimana kita menangani perkara ini? Itu yang penting. Itu pentingnya kita perlu ada garis panduan kita dalam kita nak buat penilaian ke atas permohonan-permohonan yang dikemukakan oleh usahawan. Selain pada itu juga kita ada konsep check and balance. Dekat mana sebenarnya proses-proses itu berlaku yang diuruskan oleh pihak-pihak yang berlainan. Jadi
check and balance itu penting untuk memastikan tak kiralah masuknya secara kabel ke, tetapi mereka ini adalah orang yang layak. Kita ada kita punya manuals, kita ada kita punya SOP, kita ada kita punya garis panduan dan sebagainya. Pada saya itu adalah penting untuk kita melaksanakan kerja kita. Sekiranya yang datang itu yang permohonan itu datang dianggap sebagai kabel dan sebagainya, tetapi dengan kelayakan dan dia ada, kita boleh pertimbangkan. Luluskan sahaja. Lulus tu mungkin di peringkat yang berbeza lah. Tapi betul. sebagai pegawai yang memproses, perlu melalui ataupun perlu di-comply dengan apa SOP yang berkuat kuasa. Syarat kelayakan. Kita ni agensi kerajaan, tak boleh kita nak suka-suka hati. Dan kita nanti akan ada audit, kita ada audit dalam, kita ada audit negara, dan banyak lagi pihak-pihak yang akan datang untuk membuat semakan ke atas kepatuhan governance yang telah pun kita set. Jadi di sini pada saya, isu kabel ataupun isu pilih bulu itu menjadi perkara yang kedua. Perkara pertama, bagaimana kita menilai satu-satu projek itu daripada aspek kelayakannya dan dari segi aspek pasarannya ataupun dari aspek berdaya maju ataupun tidak satu-satu projek yang kita terima. Jadi pada saya kita telah melatih pegawai-pegawai kita sama ada di peringkat daerah, negeri dan juga di ibu pejabat. Mereka ini perlu ada satu kompetensi dalam membuat penilaian dan dalam kita membuat menyediakan kita punya perkhidmatan pun kita tak adalah rigid. Semua nak kena ada satu standard yang sama untuk memastikan mereka ini dapat fasiliti kita. Contohnya kalau untuk mohon khusus kita mendaftar perniagaan, dah beroperasi, memadai untuk melayakkan mereka ini untuk masuk apa-apa kursus yang kita laksanakan. Tetapi untuk pembiayaan perniagaan kita ada satu proses yang agak tara lah, because ini adalah fund yang kita terima daripada pihak kerajaan yang perlu kita sampaikan kepada komuniti usahawan. Jadi yang untuk kita bantu ini adalah perlu kita nilai dari segi kelayakan, dan kalau mereka itu layak, kita tak ada isu sebenarnya untuk memilih mereka sebagai penerima kemudahan kita. Keyword dia adalah layak lah sebenarnya. Layak, kan? yes. Kalau datang walaupun dah lama, okey. Saya nak tanya Tuan, pernah tak ada orang cakap dengan Tuan, kau ni Zack tak apalah, kau dah ada 15 tahun dengan Mara, sebab tu Mara asyik bagi duit kat kau. Pernah tak orang cakap tu kat Tuan? Okey. Dia pilih bulu ni mana ada lah Tuan. Tapi kita sebagai usahawan, kita jangan gunakan untuk alasan lah. Tapi kadang-kadang bila usahawan ni bercerita, kita panas juga asal kita tak nak dapat geran. Bayang Tuan, saya dah bagi 15 tahun, saya dengan Mara ni kita follow kat mana event, kat mana Datuk Zul pergi, kita support. Pasal kita support usahawan-usahawan lain. Saya dengan Mara ni baru 5 tahun. Lama ni berhasrat. Saya tanya dia, ajarlah. Kau dah dapat semua benda lah. Semua. Jadi banyak benda macam ni. Cuma kita sebagai usahawan ni jangan give up. Bukan dengan Mara je, dengan mana-mana pun ada. Jadi bagi saya tu rezeki. Rezeki. Jadi sebenarnya tak banyak pun yang pilih bulu ni. Dan ada sahabat-sahabat lain yang kerja dia apply benda tu je. Dia menggunakan mungkin orang tengah, orang yang buat kerja. Tapi tak ke mana pun. Sayang. Itu tu, bila kita buat sembang, kata kau ni sepatut dah kaya raya dah sepatutnya. Cuma kadang-kadang kita pesan lah, janganlah. Pasal kalau niat tu tak betul. Sebenarnya Mara pun dia ada bajet dia. Itu kena ingat. Dia ada bajet dia. Jadi kalau kita dah ambil hak orang lain, tak boleh. Jadi sebagai usahawan kita kena cakap lah. Kita tak sound direct. Tapi bila kadang kita sembang, that's why kadang-kadang bila kita pergi overseas trip, kita pergi berjalan ramai, benda tu kita akan keluar. Kita akan educate orang. Loan ni orang kena bayar. Pasal apa? Mara dapat duit tu balik, dia akan bantu usahawan lain. Pulangkan semua. Jadi pasal apa? Contoh pasal saya dengan syarikat Taya pun macam tu juga. Kita pesan jangan tak bayar hutang. Pasal dia akan membuat satu lagi masalah besar pada generasi yang akan datang. Pasal bila bagi dengan mudah, bukan dengan mudah lah. There's a process, there's a standard. Kena ada. Pasal ini pinjaman. Dan dia jauh lebih mudah daripada pihak finance institution lain. Tapi janganlah ambil kesempatan. Jadi pilih bulu tu memang ada. Cuma sebagai usahawan, tak payahlah emosional sangat. Saya kata. Jangan emosi orang cakap kan. Saya Tuan, saya pernah lah muka saya keluar billboard. Atas. Ini saya rasa 10 tahun yang lepas. Keluar billboard. Jadi kami dah berjaya, anda bila lagi? Itu jadi orang punya andaian. Saya dapat geran 2 juta. Saya dapat ada emas Mara. Saya pergi, saya pusing, kata bila masa saya dapat geran ni? Betul, orang kata dapat geran beli kereta semua.
Saya kata sampai hati kau buat cerita macam ni. Ni orang cerita ni tuan. Saya tu muka kat bapa. Buat tu. Pergi pasal Timur kan. Saya kata itu saya loan. Mana ada institusi kerajaan bagi geran macam tu. Nak bagi inspirasi je. Jadi orang punya cerita. Jadi kan tuan, tak payah dengar sangat. Cuma satulah sebenarnya bila you antara orang yang patuh ikut. Saya pernah ada satu institusi yang support saya, arwah orang tu. Bertekak, bergaduh kan dia bagi collection. Tapi dia tahu dah, dia kata bos, you settle semua pasal apa nama pencalonan. You settle tu semua. Jadi kita follow je, tak ada masalah pun. Pasal apa, dia orang pegawai-pegawai yang memantau untuk kita ni kerja dia memantau. Kan? Jadi dia orang pun faham macam mana susah payah kita apa semua. Just follow. Tak ada saya menggunakan kabel pun tak ada. Tak ada. Cuma berniaga ni is networking. Betul. Ada masanya kita jumpa, kita follow. Ada event-event nak buat apa, follow. Pergi. Kan? Macam Kongres Ekonomi Berputra di Penang. Kita atas stage tu kita rasa nak cekik-cekik Dewan Perdagangan. Betul, bukan nak cakap apa. Pasal kita sepatut menyumbang idea. Bukan gunakan platform tu melepaskan geram. Betul. Tapi tuan, itulah asal garam dia. Last sekali orang-orang yang saya tegur tu duduk saya cinta. Saya kata Cerita masalah kita masing-masing. membuat dasar. Mara mengumpulkan, bayang tu daripada 1965 tak saya, Kongres Ekonomi Utama, mengumpulkan untuk buat dasar. Tapi orang kita masih lagi menyalah. Tak selesai juga masalah. Jadi kalau betul pun pilih bulu ke, ada kabel ke, gunakan sebaik mungkin, sukseskan. Pasal bangsa lain dia buat macam tu. Dia sukses, dia bagi balik. Tak kisah pun, pasal boleh bergantung pada rezeki masing-masing. Saya rasa Puan macam nak cakap something tentang isu ni kan. Pokok lah boleh kita nak fahamkan dari masyarakat kepada stigma ini dan juga kepada persepsi masyarakat yang selalu mungkin pada negatif kepada orang yang contoh kan, biasa dapat pinjaman mara ni, kau ni mesti sebab kabel ni, kau kenal orang dalam semua ni kan. Apa pendapat Puan? Dia kadang-kadang macam ni je usahawan ni yang biasa saya tengok kan, dia kalau dia datang jumpa saya kan, Puan, apa ni, macam mana nak mohon mara punya pembiayaan ni? Dia orang kata susah lah. Saya pun cakap, dah mohon ke? Belum. Tapi kawan saya kata, susah lah. Macam-macam dia minta. Dengar cakap kawan lagi. Ya lah. Dengar orang lain kan. Orang lain yang susah tu because dia tak layak. Betul tak? Betul. Dia tak layak. Tetapi bila dia dengar orang lain cakap susah, orang ni cakap susah, dia pun kata susah. Tapi dia tak cuba lagi. Jadi soalan saya, dah mohon ke? Belum. Dekat mana susahnya saya tanya. Jadi kawan saya cakap tadi susah. Kawan saya cakap tadi susah. Jadi macam inilah pesanan saya kepada usahawan ya. Apa pun macam Tuan Zack kita kata tadi kita nak mendapatkan apa juga kemudahan daripada mana-mana agensi termasuk mara, kita kena menggunakan kebolehan kita, keutamaan kita ataupun apa kelebihan yang kita ada untuk kita pastikan kita boleh dapat bantuan ataupun kemudahan daripada mana-mana agensi. Jadi sekiranya bisnes kita itu genuine, kita ada dokumentasi yang lengkap, kita ada comply dengan syarat-syarat asas untuk berniaga dan sebagainya, pada saya tidak ada isu. Yang jadi isu mungkin banyak ataupun sikit yang dia nak dapat. Kalau dia layak kita daripada penilaian, dia mohon 100,000, dia layak 50,000, kita akan bagi 50,000 berdasarkan kemampuan dia untuk dia bayar balik kan, kita tak akan membebankan lah. Jadi begitulah kaedah kita menilai. Yang pastinya mara sebagai agensi, kita sentiasa terbuka untuk membantu. Datanglah kepada kami, dapatkanlah khidmat nasihat kepada kami, direct daripada pegawai-pegawai kami. Jangan dengar cakap-cakap orang ini dengar cakap orang yang bahaya ni. Bahaya ni. Betul. Agak panas studio ni. Bercakap tentang isu pilih bulu dan juga kabel ni kan. Bila kita dengar cakap orang lain tu, mungkin benda tu dah dibawa-bawa dan tak betul sebenarnya. Betul. Kita kena cubalah, tak cuba tak tahu. Okey penonton, kita nak berhenti berehat seketika. Kembali lagi selepas ni dalam Cuba Komen Podcast. Jangan ke mana-mana. Bersama kami dalam podcast Cuba Komen untuk kita kupas tentang mara dan bagaimana ia telah membantu banyak usahawan di Malaysia untuk mengembangkan potensi dan juga ekonomi mereka sendiri. Okey, kita nak cerita tentang mara ini, kita dah kongsikan tadi dia punya peranan dia untuk membantu usahawan kan. Jadi kita nak tahu juga untuk pendekatan terkini, program-program yang dihasilkan ni untuk membantu komuniti usahawan ni, apa yang dilakukan sekarang? Okey. Untuk mara kita sebenarnya setiap sepanjang penubuhannya kita telah melaksanakan pelbagai program dan kita menggunakan pelbagai pendekatan. Jadi untuk
yang terkini bagaimana kita melaksanakan pemetaan kepada pelaksanaan program-program di bawah MARA ni, sebenarnya kita melihat kepada 3 elemen penting lah. Yang mana 3 elemen ni kita katakan pendekatan 3P. 3P. Pendekatan 3P ni kita menjurus kepada penyertaan. Kita P yang pertama adalah penyertaan, P yang kedua adalah pemilikan dan P yang ketiga adalah penguasaan. Jadi bagaimana MARA menggarap program-program melalui pendekatan 3P. Jadi P yang pertama ni kita melihat bagaimana MARA laksanakan pembangunan modal insan dalam aspek pendidikan kita. Kita nakkan ada modal insan Bumi Putra yang ada kemahiran tinggi, ada pengetahuan yang baik, ada pendidikan yang terbaik melalui elemen pendidikan yang MARA tawarkan kepada mereka. Jadi mereka ini akan lahirnya modal insan yang berketerampilan yang kemudian akan menjadi tenaga kerja mahir di dalam industri, ataupun mereka ini akan kita garap untuk menjadi usahawan sekiranya mereka ini memilih kejaya sebagai usahawan. Jadi sebagai contoh, usahawan-usahawan ataupun pelajar-pelajar yang masuk dalam bidang perubatan, doktor-doktor yang kita taja, doktor-doktor yang mengikuti pengajian di institusi pendidikan kita contohnya. Jadi mereka ini akan bekerja dengan pihak hospital dalam bidang kesihatan dan sebagainya, dan bagaimana kita nak menggarap mereka ini supaya mereka juga menjadi usahawan melalui P yang kedua, iaitu pemilikan. Jadi sekiranya saya ambil contoh dalam bidang perubatan inilah, doktor-doktor yang kita lahirkan dalam bidang pendidikan ini, sekiranya mereka ini memilih untuk menjadi usahawan, kami menyediakan program-program ataupun lebih kita katakan MARA mencipta perniagaan untuk mereka ini, untuk memiliki klinik sendiri. Jadi aspek pemilikan ini sebenarnya mencerminkan peranan MARA, bagaimana penciptaan perniagaan ataupun jenama yang kita wujudkan melalui program pemilikan ini ataupun program-program khas yang kita laksanakan memberi peluang kepada modal insan profesional dalam bidang kesihatan ini untuk memiliki perniagaan mereka. Jadi pemilikan perniagaan untuk Bumi Putra ini merupakan satu elemen yang boleh melonjakkan peranan mereka di dalam sektor ekonomi. Jadi untuk itu kita mewujudkan brand-brand, contohnya di bawah bidang perubatan kita ada UNI Clinic, kita ada UNI Dental, kita ada UNI Pharmacy. Jadi mereka yang terlibat di dalam perniagaan ini akan menjadi brand operator kepada brand yang MARA wujudkan. Kita ada juga program PAM ni di bawah Petronas Auto Expert, kerjasama kita dengan pihak Petronas. Kita ada juga program di bawah bidang usahawan-usahawan ataupun pelajar-pelajar kita di dalam bidang elektrik yang di IKM di Giat MARA. Kita wujudkan Pro Power di bawah kerjasama kita bersama dengan pihak TNB. Kita ada juga program Pro Solar bersama dengan pemain industri iaitu contohnya Gading Kecandan dan juga TNB. Jadi di sini sebenarnya peranan MARA yang bila kita berkolaborasi bersama dengan pemain industri mewujudkan satu sinergi yang sangat bagus, yang sangat signifikan dalam kita mewujudkan, mencipta perniagaan kepada mereka-mereka yang berminat untuk memiliki perniagaan, ataupun kita kata elemen kedua, pemilikan itu telah pun berjaya kita laksanakan. Jadi elemen yang ketiga, bagaimana kita nak bergerak setelah kita memiliki, bagaimana kita nak bergerak untuk menguasai ekonomi itu sendiri. Tapi contohnya, kita nak menguasai, kita kena ada volume, Irfan. Kita kena ada bilangan. Contohnya dalam bidang UNI Clinic, UNI Dental, UNI Pharmacy, kita ada lebih daripada 150 outlet yang telah beroperasi. Jadi bila kita ada volume yang besar, InsyaAllah pada suatu hari nanti kita dapat menguasai segmen pendidikan di dalam segmen kesihatan di dalam negara kita. Jadi itu yang saya sebutkan, pendekatan 3P yang MARA laksanakan dalam kita memperkasakan agenda Bumi Putra ini merupakan satu pendekatan yang terbaik, yang saya kira satu pendekatan yang sangat efektif dalam kita mencorakkan bagaimana dari asalnya hanya sebagai penyertaan, kita tidak berpuas hati sekadar penyertaan saja, dan mereka ini perlu memiliki, mereka telah memiliki perniagaan-perniagaan melalui brand-brand yang kita cipta. Kita ada lebih 20 jenama yang telah pun kita wujudkan untuk kita buka peluang perniagaan kepada usahawan, dan kita pastikan yang P yang terakhir, penguasaan ini dapat kita laksanakan mungkin untuk 10 tahun, 20 tahun. Agenda ini akan kita teruskan untuk memastikan
pada satu hari nanti majoritinya Bumiputra di negara kita ini dan kita juga dapat menguasai majoritinya segmen-segmen ataupun sektor ekonomi di Malaysia. Jadi banyak program-program yang kita laksanakan dan dalam tahun ini pun kita melahirkan banyak lagi program-program ataupun mewujudkan banyak lagi program yang boleh diceburi oleh usahawan kita dalam aspek kita nak menggerakkan elemen 3P di bawah permekasaan Bumiputra itu. Saya kira Encik Zack juga sekarang dah memang sertai program. Okey, 1P dah settle. Tapi yang kedua belikan dah ada perniagaan. Sekarang ni Encik Zack kita dalam fasa untuk menguasai pasaran otomotif. Okey, mungkin boleh kongsikan bagaimana pendekatan 3P ni boleh diaplikasikan oleh pihak tuan dan juga perniagaan sendiri. Soalan tu dekat saya. Okey, jadi saya pun salah seorang AP holder lah. So bila dugaan tu banyak, alhamdulillah saya pun ada AP sekarang. Jadi saya nampak sebenarnya peluang untuk kita menjual kereta dan kita maintain. Itu yang PMH membuat sekarang. Kita boleh jual kereta dan kita maintain kereta tu. Cuma untuk saya rasa, ni pendapat saya Puan untuk penguasaan ni sebenarnya kita kena create. Kalau boleh lah, kita market ni besar 33 juta. Kita create alumni. Ada Giat Mara, ada KKTM, KYM, MRSM 1 juta. Dan semua dah beranak pinak dah. Betul. Kalau kumpul-kumpul mungkin cecah 5 juta, 7 juta dah. Alumni ni kena ada semangat untuk support balik usahawan Mara. Tapi usahawan yang disupport dah menguasai ini kena bagi balik. Dalam Give bentuk back give back, give and gain, sharing, kewangan. Saya pernah cita-cita saya nak jadi Mara. Saya nak jadi institusi lain. Pasal apa? Kita kan jadi Mara tak? Kalau semua orang ada hasrat macam ni, tak adalah kita bergantung pada Mara je. Betul. Kita bantu je. Sebenarnya contoh saya di ITM, kita ada subjek ETR, Entrepreneurship. 6 kali hour. Setiap pelajar tu kena buat kertas kerja setiap bisnes tu. Dan kita buat genuine. Kita pergi belajar dekat Pulau Pangkor, belajar macam mana nak wujudkan satu result. Dan kita present dengan lecturer. Kertas-kertas kerja tu kat mana? Jadi orang-orang yang dah berjaya ni, ambil kertas-kertas kerja tu, cari pelajar yang buat tu, sponsor. Itu cara yang terbaik. Business angel lah. Dia jadi macam business angel. Shark Tank, Angel. Jadi kat Malaysia ni, sebenarnya otomotif ramai yang dah sukses. Ramai sangat. Cuma kita orang tinggi, kenapa diorang tak bantu? Jadi dalam niaga ni, itu topik lain lah. Banyak benda yang... Next episode lah kita sembang. Tak, sebenarnya ramai orang yang tak payahlah, kau pun penat je, nak buat apa. Sedih lah. Kalau diorang memberi sedikit, mengambil 10 syarikat sebagai keluarga angkat yang dah level billionaire ni sepuan, saya rasa tak ada masalah pun. So apa kata untuk penguasaan ni kita create kita punya alumni. Antara kita. Saya ada sahabat yang dia punya membership dia ada 800,000 members. Dia beli kilang ayam yang besar pasal semua nak halal. Bermula dengan susu Aminah je. Dia ada kedai kopi, dia ada halal-halal produk. Sukses. Pasal apa? Dia create dari market. So dah masanya mungkin Mara ke, siapa-siapa ke depan, alumni ni semua berdaftar. Tapi kena ingat support. Saya rasa itu benda yang paling mudah untuk bantu. Contoh lah tuan, GISB, Global Equine. Networking dia tu. Dia support. Walaupun mahal dia support. Tapi orang mengurus tu kena betul lah. Bukanlah kita suruh jadi GISB. Betul. Dah masanya Mara. Jadi penguasaan tu saya tak langsung kan. Saya cakap ni akan besar pasal semua akan support. Betul juga sebab kita pun kalau tentang isu GISB ni kita pun tak tahu apa yang berlaku dalam tu tapi hebat, perniagaan mereka hebat. Kita kena ambil contoh yang baik. Maksudnya kita kena ada semangat dalam kalangan kita sendiri. Betul. Cuma cara dia lah tak betul. Yalah. Jadi yang contoh nak beli building. Alumni tak apa, kita wakaf, tak payah bayar bank, tak apa, tapi duit yang kita save untuk bayar installment bank tu, guna bagi diskaun lah, support. Saya rasa dah masanya kena create networking, business about networking. Itu kena ingat. Itu saya punya harapan Puan. Sebenarnya untuk penguasaan, saya tahu pasal Puan cerita pakai 3P tadi, saya tahu, biasanya penguasaan tak ada. Betul Puan. Betul. Tak sampai tahap tu. Sampai lagi. Ada tapi 2P. tak sampai. Pasal sampai tahap tu je, kita dah mungkin dah larang sikit. Kan? Untuk ace market pun tak ramai, semua tak skeptical. Sekarang kita orang SME, sebenarnya Malaysia dah terlebih SME. Jadi itu pun kita orang masih lagi macam mana lepas SME jadi apa. Jadi kalau kita boleh create market. Yes. Itulah bayangkan kalau kita ada lambakan alumni-alumni dari Mara ni kan, kita kumpul satu tempat, kita bincang, kita buat networking sama-sama, saya rasa tak ada masalah. Kita boleh dapat bisnes yang boleh venture ramai-ramai, joint venture, macam-macam lah saya rasa kan. Betul. Penguasaan tu akan datang apabila kita bersama-sama. Jadi masa COVID COVID, kita 10 km radius je. Sebenarnya kalau usahawan 10 km tu kalau betul-betul maintain pun tak habis lah. Betul.
Cukup dah. Kita lepas pandang. Jadi masa COVID tu mengajar kita. Itu samalah. Maknanya kita dengan alumni, kita dengan networking. Alumni, Mara. Anak cucu semua support. Memang wonderful. Okey. Dan kita melihat kepada Mara 59 tahun berada di Malaysia, menapak untuk membantu Bumiputra menjalankan perniagaan. Kepada Puan, harapan untuk melihat Mara ini terus relevan, kekal menjadi pilihan Bumiputra di luar sana. 59 tahun ya kita berada di kewujudan Mara itu sendiri. Pada saya kita tetap kena wujud mungkin untuk 50 tahun yang akan datang, mungkin untuk 100 tahun yang akan datang. Tetapi ini adalah cabaran kepada generasi yang akan mewarisi Mara itu sendiri, bagaimana mereka membawa Mara kepada satu tahap yang dilihat sebagai satu agensi yang sangat-sangat penting dalam aspek pembangunan ataupun dalam aspek pemerkasaan Bumiputra itu sendiri. Dan untuk itu sebenarnya pada saya agenda 3P yang telah kita terapkan di dalam pelaksanaan program-program kita itu merupakan agenda berterusan yang akan kita teruskan dalam mana-mana dekad pun dalam penubuhan kita, kerana inilah sebenarnya perjuangan kita. Inilah sebenarnya perkara yang masih belum selesai, yang perlu kita uruskan. Jadi untuk kita melihat Mara ini pada masa akan datang, saya melihat Mara akan menerajui keusahawanan negara di masa akan datang. Dengan adanya support daripada rakan-rakan industri kita, dengan adanya usahawan-usahawan yang sangat mungkin akan sampai satu tahap keusahawanan yang sangat matang, yang mungkin pada ketika itu mereka ini bukan saja bergantung semata-mata untuk mendapatkan bantuan daripada Mara, tetapi bergabung dengan agensi untuk menyumbang semula kepada bakal-bakal usahawan baru. Mungkin kita boleh melihat ke arah itu peranan Mara pada masa akan datang. Dan kita juga mengharapkan dalam aspek sustainability keusahawanan ini, dia tidak saja menghasilkan usahawan yang dalam peringkat makro ataupun mikro, usahawan kecil yang nilai jualannya 300,000 dan ke bawah. Tak. Mara sebenarnya dalam usaha untuk kita membawa komuniti mikro yang dalam kita boleh katakan 80% usahawan Bumiputra kita ada dalam kategori mikro, untuk kita lift up mereka ni kepada peringkat yang lebih tinggi. Mungkin daripada mikro kita akan naikkan kepada kecil, daripada kecil kita akan naik kepada sederhana. Di situ sebenarnya elemen penguasaan yang dapat kita realisasikan pada masa akan datang. Itu adalah agenda paling penting untuk kita pastikan usahawan kita tidak bermain di padang-padang yang kecil. Kita kena bawa mereka ni kepada satu padang yang lebih besar, lautan yang lebih mencabar, dan di situlah sebenarnya mereka akan keluar daripada zon selesa. Jadi itulah harapan saya, Mara akan bergerak ke arah itu dan sentiasa akan dilihat sebagai satu agensi yang sangat relevan, yang sangat signifikan dalam membangunkan keusahawanan Bumiputra. Pastinya Mara akan terus memperkasa perniagaan Bumiputra di Malaysia ini. Sedikit seringkas kepada Tuan untuk melihat bagaimana generasi muda ini kita dapat bantu mereka untuk mereka membangun perniagaan mereka, dan juga harapan Tuan untuk melihat perkembangan perniagaan Tuan sendiri. Dan terima kasih sebab sudi menerima kunjungan kami untuk berada di studio ni. Studio ni merupakan tempat Tuan sebenarnya. Jadi terima kasih Tuan untuk kena menerima kami di sini. Jadi mungkin sedikit harapan. First kali sebelum saya terlupa untuk generasi muda, mana usahawan-usahawan Mara yang dah ada sekarang ni, tolonglah. Dia tengok ada usahawan baru. Kadang-kadang usahawan baru ni dia lebih pada bersendirian. Jadi panggil orang, bawa dong ke daerah Mara. Setiap daerah ada pejabat Mara. Tapi kadang-kadang pejabat daerah ni berapa orang je nak sampai ke semua tempat, tak boleh. Itu yang cerita-cerita yang tak bagus tu keluar. Orang tak pandang, orang tak tengok, bukan. Jadi usahawan-usahawan Mara yang dah ada ni, tarik orang. Kenalkan orang tu satu. Jadi untuk usahawan muda ni, macam biasa, business is about networking. Practice make permanent, bukan perfect. Maknanya you kena sentiasa berusaha sampai menjadi tu jadi dah lali dah. Jadi permanent, lepas tu meniaga ni kena ada ilmu. Betul. Kalau kita tak pandai, tak apa, kita belajar. Dan kena ingat, tak semua orang boleh berniaga. Tapi kalau minat berniaga, tak boleh berniaga, cari partner yang bagus, boleh sama-sama. Pasal berniaga ni ada 4 tiang seri. HR, Finance, Operation, CM Marketing. Itu kena ada.
Jadi ramai orang nak meniaga tapi kadang-kadang dia tak boleh meniaga. Tapi jangan patah semangat lah. Kena solid lah 4 tiang seri tu. Kena solid, tak boleh condong. Nanti goyang jatuh. Tak boleh. Yeah. Jadi teruskan kayuh, jangan berhenti. Bila berhenti juga akan jatuh. Dan itulah saya harap pihak MARA boleh create alumni. Kalau kita orang yang usahawan yang ada ni sedia untuk membantu untuk create alumni tu. Kita create kita punya alumni seperti macam BMF lah. Dan last sekali terima kasih pada pihak MARA, pihak Petronas, itu semua kerana memberi peluang untuk kita sharing. Saya harap menjadi ilmu yang bermanfaat. Okay, dan last sekali kat luar sana sempena bulan puasa ni datanglah support di Maxipura Sembilan Berhad. Kita di Shah Alam ada, di Bukit Raja ada, di Johor, di Cyber, di Putra. Dan ada program-program khas. Especially bila you under auto expert ni, dia ada program khas menggunakan settle. You boleh claim, you boleh redeem dan harga cukup istimewa. Dan pesan saya, jangan tunggu last minute. Baik. Pasal bila last minute, kita orang pun dia ada kudarat dan dia pun berpuasa juga. Betul. Jadi di peringkat awal ni, sebelum gaji itu keluar datang. Datang awal dan buat appointment insyaAllah. Jadi saya harap kalau sana datang, kalau kami ada kesilapan, tegur agar dapat membina kami ke the next level. Jadi tegurlah kami. Servis tak bagus ke apa tak bagus, tegur. Supaya kami boleh memperbaiki dan terus maju insyaAllah. Tanya kereta saya botak sikit tahun datang sini ke? Boleh. Okey. Wow, saya seronok bila borak dengan Tuan Zaid dan juga Puan Laila ni. Kita dah kongsikan kepada anda banyak sangat perihal berkaitan dengan kekuatan MARA dalam melahirkan Bumi Putra yang mampu berdaya saing dalam bidang perniagaan. Jadi jangan lepaskan peluang kalau anda merupakan usahawan di luar sana, lagi yang muda-muda ni kan baru mencuburi bidang perniagaan, jangan lepaskan peluang bertemu dengan MARA, pasti ada solusinya. Jadi jumpa komen dekat bawah tu apa yang anda boleh kongsikan mungkin pandangan anda tentang topik kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam. Cuba Komen Podcast. Kita jumpa lagi.